Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. Episod ni saya nak buat unboxing yang ni pula. Yang ni kit special ni. Bison Magnum G Special daripada keluaran Dasing. Anyway, kit ni saya memang tak pernah lagi tengok macam ni rupa dia kat dalam. Nampak tak? Masih lagi di seal dengan plastik shrink wrap yang macam ni. Tapi saya nak buka dulu awal-awal sebab selalunya saya buka ni bila dah sampai ke tengah-tengah video. Cuma untuk episod kali ni saya rasa saya buka je awal-awal. Kita nak tengok rupa box art dia yang sebenar tanpa diselubungi oleh plastik shrink wrap ni sendiri. Nampak tak? Okay, nampak side belah sini, nampak kan dia nampak warna glossy. Tapi sebenarnya bila kita buka kan warna dia lah warna matte. Dah macam ni lah rupa dia bila dia buka kotak dia. Memang sangat-sangat cantik. So inilah specialnya kit-kit Dasing ni, yang mana saya katakan dia punya box art ni pun memang boleh dibuat display sama je level macam kit-kit original Tamiya kan. Especially bila kita dapat tengok walaupun kotak dia warna matte, tapi warna kereta dia, nampak tak, warna jentera dia adalah glossy. Tu nampak tak, ada reflektif macam tu kan dekat bahagian kereta. Dan dia bukan terhad pada depan saja, belah tepi pun sama tau. Belah luar kotak ni semua warna matte. Okay? Dan dia punya kereta saja yang nampak glossy. Dan even dia punya logo Dasing tu sendiri boleh nampak tak, ada macam nampak macam siluet tu, nampak tak, bintang-bintang kat belah dalam tu kan. So memang sangat-sangat cantik. Bagi saya satu perkara yang mungkin boleh diadapt oleh pihak Tamiya juga untuk naikkan lagi kualiti produk-produk pada keluaran mereka. Okay, so basically inilah kit Bison Magnum G Special, in which kalau daripada keluaran Tamiya pun dah memang very limited edition. Saya rasa harga kurang-kurang 500 memang tak lari guys untuk kit yang original Tamiya saja. Tapi untuk kit Dasing ni saya dapat harga lebih kurang dalam RM20 saja. Siapa nak dapatkan model-model ni nanti boleh cari link yang saya sertakan pada ruangan dekat bawah ni. Boleh terus shopping direct daripada Mainan Adam Channel, terus bawa anda kepada link-link Shopee yang berkaitan dengan kit ini. Okay, so gambar kit ni adalah gambar kit illustration, bukanlah gambar jentera yang sebenar. Saya akan letakkan perbandingan dengan kit gambar kit yang original dekat sebelah atas ni kalau saya jumpa nanti. Nampak kalau nak tengok dengan lebih details, tekan saja butang pause. Okay, alright, so dekat sebelah di atas, okay, ini adalah senarai tulisan-tulisan. Saya tak faham dah benda apa ni. Siapa nak baca, silalah tekan butang translate. Dekat sisi samping kiri tadi kita dah tengok ini gambar illustration kit ni, dan kita ada tulisan ABI White MSL chassis. Dan ada item number dia 3006Y3 Mini 4WD Pro. Okay, dekat bawah ni pun saya baru pasal tulis adopting a lightweight center chassis, in which kita akan tengok sekejap lagi. Dan dekat sebelah bawah pula, ini adalah senarai item-item yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak ini. Nak baca lebih detail, sila tekan saja butang pause. Okay, anyway, saya nak bagi tahu awal-awal lah apa item-item yang tulis kat ni. Biasanya dia tak sama macam tulisan nama dekat Tamiya, walaupun item yang sama. Contoh macam nombor 2 ni, apa ni kan, super faucet, apa benda ni, conductive sheet. Tiba pula conductive sheet, kita panggil apa, terminal. Okay, super strong tail, kalau Tamiya punya kita panggil tail je kan. Ni super drive shaft, semua benda nak super. High speed wheel, macam itulah ayat dia macam ada beza sikit lah dengan yang original Tamiya. Okay, so basically itu bahagian luar. Kita nak buka tengok kat sebelah dalam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tara. Okay, so nak tengok, kita pula tepi sini, kita nak tengok dia punya cowl terlebih dahulu. So warna cowl dia kan warna Okay, sebelum kita cerita pasal cowl, saya nak cerita pasal dia punya seal kilang dia. Nampak tak? Sebelum ni dah cerita pasal kalau original Tamiya masih lagi pakai stapler kan. Even dekat dalam kit yang sebelum ni saya unboxing kit Silverwolf dan juga kit Steel, cuba tengok macam mana dia punya seal, masih lagi pakai stapler guys. Tapi daripada keluaran Dasing ni nampak pakai 100% seal kilang, protect 100% daripada terkena anasir-anasir luar. Nampak tak? Ni kalau simbah air ke, kena jatuh kat habuk ke kan, jatuh kat atas apa ni, lantai ke, kat atas tanah ke, tak merosakkan dia punya cowl. Okay, masih lagi well protected. Jom kita buka dia punya seal ni supaya kita dapat tengok dan dapat lihat sama-sama dia punya details. Memang sangat-sangat cantik. Warna dia tak adalah warna putih. Warna dia macam adalah warna, alamak, warna apa ni nak kata, dia gelap sikit lah. Dia bukan warna putih, macam warna bubur lambuk pun ada juga. Okay, nampak tak? Tak pastilah dekat dalam video boleh nampak.
Tapi mata saya memang bukanlah putih yang macam putih susu ke, macam putih gading ke, tak. Dia warna dia ada sedikit brownish Dekat bawah ni ada item number 18621. Anyhow, walaupun dia tak warna putih, saya tak boleh nak pastikan sama ada yang original Tamiya warna apa, sebab saya sendiri tak pernah sentuh kit yang original Tamiya dia. Walaupun dia punya cutting dia memang tetap sangat-sangat perfect guys. Wah, nampak tak dekat bahagian dia punya spoiler, dekat bahagian dia punya lock depan. Okay, even dekat bawah-bawah badan ini pun sangat-sangat kemas dan cantik. Tak ada nampak sebarang defect sekalipun pada mata saya. So itu dia punya body. Lagi kita akan dapatkan ini dia. Inilah yang dinamakan dengan chassis MSL. So chassis dia pun warna dia bukanlah warna putih, walaupun saya rasa dekat sini tadi tulis warna putih kan, ABS white. MSL. Kita dapat MSL chassis juga. Okey, MSL ni dia beza dengan MS, dia ada bahagian ni tak? Nampak tak bahagian kiri kanan ni? Ini membezakan dia. Dan lagi satu dia punya switch lah, jenis pusing lah, bukan jenis toggle kiri kanan tu kan. So inilah chassis MSL. Dia punya weight dia pun saya rasa boleh rasa ringan, cumanya bukan warna putih juga. Warna dia macam ada sedikit lah, dia nak menghala ke arah warna grey brown macam tu kan. Boleh nampak dalam kamera ni, yang boleh nampak. Okay, so dia punya chassis tadi akan dikombinasikan juga dengan A-parts yang di-seal dekat dalam plastik daripada kilang macam ni. Memang sangat-sangat bagus. Tapi warna dia juga bukanlah warna putih seperti yang di-declare dekat box art tu tadi kan. Walaupun box art dia tulis kata ada warna putih, tapi bila kita tengok dekat dalam ni, sebenarnya bukanlah warna putih. Tapi tetap tak apalah, asalkan warna dia tetap sama pun tetap cantik juga saya rasa ni. Nampak warna chassis dengan warna dia punya A-parts ni, dan juga warna dia punya nose dengan tail memiliki sifat warna yang sama. Dekat dia punya tail dengan nose ni ada marking juga T01 dan juga N02 dekat situ. Basically sama macam marking pada kit original Tamiya. Dan even dia punya bahagian titik-titik halus ni pun kan, dia punya bahagian dia lubang-lubang roller ni pun memang kemas sama macam kit original Tamiya guys. Memang sangat-sangat best lah. Dustin sekarang ni dia punya kopi bukan takat 80% ni dah macam 90% ke atas ni. 95%, 98% pun boleh kata hampir-hampir sama. Okay, anyway, kepada siapa yang pernah tengok yang kit original Tamiya, saya rasa nak minta tolong lah, bantu anda untuk komen kat bawah, tak tanya betul ke tak betul warna dia bukan warna betul-betul putih, tapi warna macam sedikit brownish seperti mana anda dapat lihat dekat tangan saya sekarang ni. Okay, so tak tepi, dan sekarang saya nak tengok dia punya wheel set. Okay, so wheel set dia nampak macam warna, nak kata gold ke warna copper ni. Lebih kepada warna copper, tapi mungkin inilah warna gold. Ini berjenis fin type, narrow di semua 4 wheels dan tidak ada sebarang offset, dan belakang ni tak ada apa-apa marking, dan nampak macam plated, macam gold plated, cumanya plated dia tak berapa nak cun lah guys. Okay, masih lagi nampak kesan-kesan yang macam tak cat habis. Okay, boleh tengok sendiri dekat dalam video. Saya rasa, bagi saya lah, ini antara benda yang agak sedikit tak cantik lah daripada keluaran dashing ni. Okay, tapi dia punya kekerasan dia nampak memang cantik, nice lah. Cutting dia pun kemas. Okay, dari sudut painting sajalah yang saya rasa agak sedikit spoil. Okay, so wheelset dia akan dikombinasikan dengan tayar daripada size medium, narrow ke semua 44 tayar, dan ini adalah daripada jenis material biasa saja, bukanlah hard, super hard maupun low friction. Kalau diikutkan dekat box art, saya nak ambil balik box art ni, nampak wheelset dia macam warna putih. Tapi kenapa dia bagi wheelset warna ni? Tak pastilah. Nantilah kalau saya rajin, saya cuba nak google gambar kit yang original, nak tengok macam mana rupa sebenar barang-barang kat dalam. Sekarang ni nak buat comparison pun tak boleh guys. Yang kit original pun saya tak pernah sentuh. Harga dia pun dah mahal sangat, sampai 500-600. So memang tak termampulah nak miliki yang original. Dan seterusnya dekat dalam ni kita akan dapatkan terminal, dapat 2 batang drive shaft, dapat 1 motor double shaft dengan bump yang berwarna hitam ni. Ada botol grease daripada design lama. Okey, dan kat sini kita akan dapatkan gear set lah. Gear set dia gear set super speed warna hijau kombinasikan dengan warna pink. Saya tak nampak mana pinion. Pinion dia kat sini. Pinion dia warna putih, patutlah tak berapa nak nampak tadi. Lagi kita akan diberikan dengan roller 2 pasang, ini berwarna ni apa tu, grey.
dan masih lagi terlekat lah pada dia punya runner. Kebiasaannya kalau daripada original Tamiya, dia punya roller ni memang dah siap terpotong lah, tertanggal pada runner. Dan kalau lihatkan pada sini, nampak tak ada macam plastik-plastik ekstra ni yang masih lagi terlekat ni pada bahagian runner dia. So ada sedikit kurang kemas lah untuk printing yang ini, but never mind. Okay, sesuai lah dengan harga dia. Nak banding benda harga 500 dengan benda harga RM20 kan, obviously pada pandangan saya memang patut ada perbezaan walaupun sedikit. Dan seterusnya kita akan tengok instruction manual dia. So inilah instruction manual untuk kit Bison Magnum G Special ini. Ada item number atas ni 3006Y3. So instruction manual dia kemas, siap ada stiker details cara-cara pemasangan stiker dia. Tengok kat sini pun dah letih. Kita belum tengok stiker dia lagi macam mana rupa dia. Nampak tak ada sampai nombor berapa ni guys. Tak apa, nanti kita tengok dekat stiker sheet sendiri lah macam mana dia punya rupa. Dan yang terakhir sekali kat dalam ni, 1, 2, 3. Tatatara. Besarnya stiker sheet dia. Nampak tak ni, bandingkan dengan tangan dia memang sama besar dengan tapak tangan. Inilah stiker untuk Bison Magnum G Special Limited Edition daripada keluaran Dasing. Memang banyak guys dia punya stiker. Jadi nampak macam ada 40 lebih nampak tak, sini ada nombor 42, sebelah sini ada nombor 43. Saya rasa ada 43 pieces. Bayangkan 43 pieces, entah-entahlah sejam 2 juga nak siap memasang dia. Anyway, ada benda juga yang saya nampak. Okay, first of all memang cantik sebab dia print dekat atas kertas metalik. Tapi yang saya tak berapa berkenan sebab apa, dia sertakan juga logo Dasing dekat atas ni. Memang dah di embedded dekat dalam dia punya stiker guys. Jadi tak boleh lah nak cover-cover, nak bajet maco, nak kata konon-konon kit ni lah daripada keluaran Tamiya, tak boleh. Sebab apa? Sebab terang-terang dah ada logo Dasing dekat sini. Kalau siapa rajin, sama ada korek je logo Tamiya mana-mana, tampal kat atas ni, ataupun potong je buang. Saya ni alah lemah lah ada logo Dasing kat sini. Okay, anyway dia punya printing memang cantik lah. Even kalau kita tengok dekat bahagian bintang-bintang ni pun nampak tak tajam printing dia. Tulisan dekat sini pun kecil, nampak Maggoto ni kan. Memang kemas walaupun tulisan dia halus, tapi tulisan dia masih lagi sharp. MSL chassis, ejaan dia betul. Bison Magnum ejaan dia betul. Okay, bawah ni ada Made in China 2023 Singda. Okay, so basically itu semua item-item yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak Bison Magnum G Special Limited Edition ni. Okay, apa pandangan guys? Pada mata saya lah, dengan harga RM20 kan, tak ada banyak benda yang boleh saya komplain. Dengan kualiti chassis dia, nampak tak? Dengan kualiti tayar dia nampak cantik. Mana ada nampak tak? Mana ada nampak defect ke apa semua. Tayar pun cantik. Wheels dia mungkin lah kalau kata dari sudut painting dia kurang tu sikit. Tapi bayangkanlah dengan harga dalam RM20, RM25 kan, boleh dapat secantik yang macam ni, yang boleh saya katakan like around paling tidak 90% dah sama macam yang original Tamiya tu. Bagi saya dah berbalik sangat-sangat dah. Especially pada siapa yang betul-betul budget limited. Even pada siapa yang teringin juga nak main Bison Magnum G Special ni kan, nak beli original pun dah tak terjumpa. Kalau dah jumpa pun harga dia 4,500 pun saya rasa nak pasang pun takut nanti tak tahu, ralat sebab harga mahal kan. Sesuai untuk disimpan tanpa dipasang. Tapi kalau nak pasang juga, pasang lah daripada jenis brand Dasing ni, bagi saya jauh lebih berbalik. Okay, alright, so saya rasa setakat dulu perkongsian saya untuk kit Bison Magnum G Special Limited Edition pada keluaran Dasing ni. Jadi kalau anda rasa video hari ni bermanfaat anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Nak tengok lagi banyak video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod akan datang. Okeylah teman, melalui mainan. Assalamualaikum.